Selamat sejahtera kawan-kawan. Selamat datang ke Hoga Gaharuti Valley Gopeng. Pada hari ini, kita akan mengenali dengan lebih dekat penternakan kelulut. Kelulut membina sarang di rongga pokok, celah-celah batu dan struktur alami lainnya yang menawarkan perlindungan dan sumber makanan yang mencukupi. Keadaan iklim di Malaysia yang panas dan lembap sepanjang tahun menyediakan persekitaran yang sesuai untuk kelulut. Suhu yang stabil dan kelembapan yang tinggi membantu kelulut dalam proses mencari makanan dan membiak. Namun, perubahan iklim dan gangguan manusia seperti pembalakan, pembukaan tanah untuk pertanian dan urbanisasi telah mengancam habitat semula jadi kelulut. Jom kawan-kawan kita ke lokasi perusahaan kelulut seterusnya di Kampung Kurnia. Hai kawan-kawan, kita dah sampai di Kampung Kurnia. Perusahaan madu kelulut di negara kita telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Perusahaan madu kelulut dapat menghasilkan produk sampingan lain seperti propolis dan royal jelly yang mempunyai nilai komersial yang tinggi dalam industri kesihatan dan kecantikan. Pakcik, bagaimana boleh tercetusnya idea untuk terlibat dalam peternakan kelulut ini? Ceritanya panjang, tapi asal dulu masa tu pakcik kerja kat Terengganu. Jadi satu hari pakcik ikut kawan pakcik melawat satu kebun kelulut. Lepas tu pakcik tengok agak berminat. Kemudian pakcik pun tanya, ambil maklumat sedikit, belajar sedikit. Dan pakcik pun cuba membeli kelulut dengan membeli permulaannya 5 sarang dulu, bawa balik ke sini. Khasiatnya banyak. Dalam Quran, dalam hadis pun ada diceritakan. Dalam Quran pun ada surah namanya surah Lebah, surah An-Nahlu namanya. Dalam ayat yang ke-69 tak silap, dalam dia dinyatakan fihi syifa'ul linnas, di dalamnya ada syifa bagi manusia. Syifa ni adalah penyembuh ataupun penawar. Jadi boleh dikatakan madu ni boleh juga dijadikan ubat untuk penyakit. Jadi berobatlah dengan madu. Menurut Pakcik Azhar, bee bread ialah makanan yang dihasilkan oleh lebah dari polen. Bee bread disimpan untuk dijadikan makanan anak-anak lebah. Ini ada roti lebah. Cuba rasa sikit, cubit, makan. Ini buah khasiat tinggi ni. Sedap, masam. Makan lagi. Dia kalau sedap, dia memang keruh sikit sebab dia campur bubble angin. Bila kita dah botolkan, dia akan mendap, dia akan jadi jernih balik. Wah, menarik kan tempat ni kawan-kawan? Suasana yang aman dan harmoni dapat menjentik minda kita dalam melestarikan alam sekitar. Di sekolah kami juga ada menghasilkan projek kelulut sebagai medium pembelajaran di sekolah. Mari kita ikuti temu bual bersama Encik Azhar bin Ahmad, Guru Besar SK Gopeng, Jalan Ilmu selaku penasihat dalam projek peternakan kelulut di sekolah. Cikgu, bagaimana cikgu boleh terfikir untuk membuat projek kelulut di sekolah? Pada mulanya saya ada pergi melawat setengah tempat. Kemudian di kawasan Gopeng ni pun bila saya jalan-jalan pusing-pusing kawasan Gopeng ni, ada 2-3 tempat yang projek kelulut komersial. Jadi di situ saya mula terfikir apa salah benda ni kita bawa ke sekolah untuk murid-murid di sekolah sini belajar, terutamanya dalam subjek sains. Harapan saya amat besar. Semoga ianya mendatangkan hasil untuk sekolah dan muridnya dapat kesan impak pembelajaran yang baik. Kawan-kawan, menarik betul kan? Sampai di sini sahaja sorotan dokumentari kelulut kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.